Assalamualaikum. Kami semua daripada merupakan pelajar UMK ingin menemu ramah akak. Akak ni sebagai pengusaha kedai kuih tradisional. Okey, soalan pertama saya, apakah nama perniagaan ini? Dahulu akak di Gunung lah. Boleh tak akak kenalkan diri sebagai pengusaha kedai kuih tradisional ni? Nama saya Wan Nur Hidayah binti Wan Talib. Umur 29 tahun. Okey. Sejak bila kedai kuih ni, kuih tradisional seperti akak baru serta Aneka Keripik ini beroperasi? Kedai ni mula buka pada tahun 2021 lah. Pakai haji. Lepas 4 tahun lah, jadi 4 tahun dah. Kedai ni buka setiap hari ke? Buka setiap hari. Kalau ada emergency baru tutup lah. Buka sama Jumaat pun buka. Seterusnya saya nak tanyalah, siapakah sasaran? Maksud saya target pelanggan utama kedai ni. Contoh penduduk tempatan ke, pelancong ke, siapa? Kalau contoh sekolah, orang balik-balik cuti ke pun, orang dekat-dekat ni. Okey, baik, faham. Kalau contoh sekolah tu ramai orang luar lah. Kalau hari biasa tu orang dekat-dekat ni, orang tiba-tiba lalu keput ni lah. Lepas tu, apa yang membuat Kak Dayah sebagai pengusaha untuk buka kedai ni? Itu mula buka ni masa PKP, tak ada kerja kerja pun gila dulu. Tegak lah buka. Itu biasa okey. Kedai kuih tradisional ni berdaftar SSM ke? Kita ada lesen SSM. Ada. Mula-mula buka lagi buat ada lesen. Dan apakah bentuk perniagaan? Contoh enterprise ke, SDN, BN Berhad? Nama biasa. Nama sendirian Berhad? Nama Hadi. Dalam SSM ni milik sendiri? Nama tak ada bubu berhad. Nama pengusaha sendiri? Okey, faham. Okey. Macam dalam setiap hari tu, macam nak mulakan perniagaan, macam mana akak nak dapatkan bahan mentah, dan ianya semua tu ianya merupakan pembekal tetap ke? Kalau telur tu kita ada orang mari hantar lah. Tetap ada orang mari setiap minggu. Kalau macam gula tu beli kedai borong gandu ke apa tu. Okey. Dekat Jawat ni lah. Okey. Dalam setiap hari ataupun dalam satu hari, berapa banyak kuih tradisional ni terjual, yang biasanya terjual? Kalau setiap hari ni dalam dekat 2,000 butir juga kita buat. Sebagai pengusaha, akak ni memerlukan berapa pekerja? Ataupun sekarang ni berapa pekerja akak? Sekarang ni kita ada 2-3. 2 lah sini Jawat ada seorang, lucu aja. Sini ni mula sekali kita juga orang nak mandi. Okey. Adakah kedai ni, kedai kuih tradisional ni pernah mendapat bantuan perniagaan daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta? Pernah lah dapat dari pejabat Aida masih Semerok tu. Kita dapat dapur sari ke apa tu. Jumlah dia dalam 16,000 lah. Jumlah 16,000. Soalan terakhir daripada saya, apakah kelebihan ataupun keuntungan yang Kak Dayah sebagai pengusaha ada dalam perniagaan kuih tradisional ni untuk pastikan pelanggan tu tetap membeli? Untuk memastikan pelanggan ni, kita bagi pelanggan perhati kita buka dari setiap hari lah. Lepas tu kita buka pun awal pagi dalam pukul 9 gitu, tutup lewat. Lepas tu kita juga jaga kualiti produk kita lah. Dari segi kebersihan juga. Saja daripada saya. Saya akan paskan seterusnya kepada saya penerbit Nemu Ramah yang kedua. Soalan saya, adakah pengusaha mempunyai rancangan untuk memperkenalkan produk baharu dalam kuih tradisional ini? Kadang-kadang untuk nama baik produk kita ni, mungkin kita akan buat berbagai feature lah. Contoh pandai, coklat chip. Yang seterusnya, adakah akak setuju untuk memilih cadangan packaging kuih tradisional dari segi logo, stiker yang kami bantu tetapkan tadi? Saya setuju lah untuk tampal logo kat bekas packaging kita tu. Kemudian, apakah keunikan resipi kuih tradisional seperti akak, bahulu dan Aneka Keripik ni? Keunikan produk kita ni, kita kekalkan rasa dia tradisional. Tak ada penambah rasa, tak ada tambah bahan pengawet ke apa tu lah. Lepas tu kita jual keripik kita ni dengan harga murah-murah di sini lah. Seterusnya, soalan seterusnya, bagaimana akak menjaga kualiti dan konsistensi rasa kuih tradisional seperti akak dan bahulu ni? Untuk kekalkan rasa bahulu akak ni, kita kekalkan sukan dia lah. Maksudnya tidak kurangkan gandum, telur. Pada sukan yang sama lah. Pada sukan yang sama. Seterusnya, apa harapan akak untuk mengembangkan kedai kuih tradisional ini dalam masa terdekat? Harapan kita untuk mengembangkan kedai ni, kita cuba untuk menarik pelanggan lebih ramai lagi dengan kita buka cawangan satu lagi lah. Okey, seterusnya, macam mana proses penghasilan kuih tradisional ni? Macam bahulu dan akak ni, buat secara manual ke, guna mesin ke? Untuk cara buat ni kita guna mesin lah. Alat moden. Seterusnya akak bercadang untuk membuka cawangan baru atau mengembangkan operasi kuih tradisional ni? Kita bercadang untuk buka satu lagi lah cawangan, lepas tu untuk tambah lagi bilangan pekerja tu untuk menghasilkan banyak lah produk kita. Seterusnya,
apa saluran utama perniagaan ni? Contoh kedai fizikal, secara kedai ke? Okey, seterusnya apakah saluran utama jualan? Secara kedai, secara fizikal atau guna platform seperti Facebook atau TikTok? Buat masa sekarang ni kita hanya jual secara fizikal direct lah. Tak ada lagi lah promote dalam Facebook ke Instagram, dalam TikTok tak ada lagi dah. Okey, soalan yang seterusnya, apakah motivasi akak untuk membuka perniagaan kuih tradisional ini? Dalam perniagaan KL ni kita kena banyak sabar lah. Ada hari hutang, ada hari rugi kan. Untuk anak-anak muda yang nak ceburi dalam bidang perniagaan ni, kena banyak bersabar. Kita bertanya daripada orang lebih berpengalaman lah. Soalan yang terakhir sekali, apakah perubahan yang akak lihat dalam permintaan pelanggan sejak beberapa tahun ni? Kan akak mula daripada COVID, setiap tahun tu apa yang berubah? Apa yang akak nampak? Perubahan dalam perniagaan semakin hari semakin banyak lah permintaan tu. Terutama pada waktu cuti sekolah lah, memang tak ada lah. Kalau cuti sekolah tu